Striking. Alhamdulillah geng. Striking. Azmi striking. Okay geng, umpan. Aku try hidup. Aku umpan dekat ini. Okey geng. Pun aku tengok sini air dalam. Cantik geng, ada bagang. Bagang je depan ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Okey, selamat pagi. Okey geng, hari ni aku berada di Kuala Penyu. Pancing dah, pacak dah sebab air tengah pasang geng. Terpacak. Ada bagang. Okey, hari ni si Azmi culik aku geng. Kami ada di Kuala Penyu. Apa nama tempat ni Mi? Ni, Ha? Batu Linting. Batu Linting Kuala Penyu geng. Azmi strike geng. GT Kompom GT. Air jalan kan? GT Kompom. Tarik dia. Hah? Tarik dia. Dari makan dia nak tahu. Macam GT aku tengok. Tapi nak tahu tarikan lah. Yang GT. Macam aku nampak kau tadi dia makan. Kau cek ke tadi apa Mi? Ha? Kau cek tadi? Ya. Kau cek tadi tu yang anu? Masa aku Tiba-tiba kalau anu dia makan. Bergerak umpan tu kali ah. Itulah aku bilang mau. Bukanlah GT ni. Sudah aku agak lah. Aku nampak tadi dia makan sana ikan sisik. Alhamdulillah. Dah jadi pindah. Aduh, hey. Dah jadi pindah. Uyo, aku yang sakit ikan ni tadi. Dia yang dapat. Uyo, saiz juga oh. Aduh lah. Dekat sekilo juga oh. Adalah. Telan habis. Telan habis. Okey geng. Joran Azmi pun tengah packing dia punya anu. Kami pindah spot geng. Kami try ke sana lagi sikit. Sebab ada member tunggu di sana. Okey, nanti sampai di spot aku update lagi. Mana tahu ada manis-manis di sana geng. Kami sampai di spot geng. Terus kami ada member ni pernah ada strike di sini. Okey, lontaran pertama lagi. Strike geng. Alhamdulillah geng. Strike geng. Ukur geng. Belengkok stand aku. Wuhu. Alah. Dia pergi dekat. Hai. Akar rambut.
Ada. Last minute baru dia mau menekan. Mari ya. Macam. Macam ikan sebelah. Bukan. Gila padu, geng. Tu gila. Azmi strike lagi, geng. Ikan putih, geng, manis. Allah, saiz tu. Allah, saiz aku suka oh. Hayyo. Saiz sedap, geng. Batu ladung kita bagi naik. Batu saup. Supaya dia tahan daripada hikisan ombak. Okey, geng. Ni kita buat balingan ni. Okey. Baru umpan terus strike, geng. Kuat ni, geng. Gila, dia lagi, geng. Masya Allah. Rezeki kawan aku lagi. Ini kalau game juara kan ya. Nah, ikan yang kedua, geng. Dia simpu bawa naik. Mantap. Aduh, sama saiz sekali. Oh, kecil sikit. Okey ni, ikan dia ni. Woi. Ini besar lagi tadi. Ada Joran Azmi. Kami tukar lubuk ketiga. 3 sudah lubuk, geng. Di Kuala Penyu ni 3 lubuk sudah. Mencari strike lagi kami di sini. Okey, geng. Semoga ada manis-manis kami lagi di sini. Di sana tadi sudah ikan kurang makan. Jadi kami tukar di sini lagi. Semoga ada manis-manis di sini. Tuh.
Joran Azmi dah turun. Dia pergi reda air ke. Okey, kita pun pergi reda air. Hand glove. Jangan lupa hand glove, geng. Jaga tangan. John ni betul layak, geng. Ayak surut ni tak dalam. Jadi terpaksa kita redas. Jauh, geng. Sekarang jam 4 petang dah, geng. Satu strike pun belum ada di spot ketiga ni. Joran Azmi pun dah sampai tukar apa, rambut todak dah. Tengok ada todak ke tak. Ya, geng. Nanti ada strike, nanti aku update. Okey lah kawan-kawan, kami nak balik dah, geng. Sekarang dah jam 6 dah, geng. Lagi pun tempat pun macam hutan begini. Nanti kami pun tak ada bawa lampu-lampu, nanti gelap, geng. Okey lah, geng. Update hasil ni je, geng. Joran Azmi juga hero hari ni. Dia punya apa, gerut-gerut dia dengan GT dia. Aku dapat ni je, geng. Ikan apa, tukang apa kena panggilnya, kerapu dah siap. Okey lah, geng. Tapi aku nak bagi kawan aku juga ni. Aku tak makan juga ikan ni. Okey lah, geng. Jumpa di next video. Tak tahu lagi di mana aku nak mungkin casting kah ataupun main surf cast lagi. Okey lah. Assalamualaikum. Bye.